Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syamimi binti Cik Awal dengan nombor matrik D20-221-104899. Okey, dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang Thematic Apperception Test iaitu TAT di bawah subjek KKA 3023 pengujian dan pengukuran dalam kaunseling di bawah pensyarah Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif. Seterusnya kita lihat kepada apa itu TAT. Thematic Apperception Test adalah alat penilaian psikologi proyektif yang digunakan untuk menilai personaliti seseorang melalui cerita yang mereka cipta berdasarkan gambar-gambar yang samar. Ujian ini diasas pada tahun 1930-an oleh ahli psikologi Amerika Henry A. Murray bersama Christiana D. Morgan di Klinik Psikologi University Harvard. Seterusnya kita lihat kepada tujuan, di mana tujuan TAT ini adalah untuk menilai personaliti, di mana ia adalah untuk mendedahkan motif, keinginan, konflik dalaman dan cara seseorang melihat dunia sosial mereka. Dan untuk yang seterusnya, tujuan TAT ini juga untuk meneroka dinamik bawah sedar, iaitu untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman peribadi yang mungkin tidak dapat diungkapkan secara langsung. Okey, kita lihat kepada prosedur pelaksanaan di mana syarat-syarat awam iaitu gambar yang dibentangkan adalah M untuk males, F untuk females, B untuk boys, G untuk girls, BM untuk boys or females, GF untuk girls or females. Seterusnya kita lihat kepada bilangan kad. Kebiasaannya 8 hingga 12 kad dipilih daripada set 31 kad yang tersedia. Kad diberikan kepada peserta mengikut urutan berikut. Yang pertama, diberikan kepada wanita dan lelaki dalam susunan yang tepat, iaitu 1, 2, 3 BM, 4, 6 BM, 7 GF, 8 BM, 9 GF, 10 dan 13 MF. Dan untuk yang kedua, diberikan kepada mana-mana lelaki mengikut urutan 1, 2, 3 BM, 4, 6 BM, 7 BM, 11, 12 M dan 13 BM. Dan untuk yang ketiga, diberikan kepada mana-mana wanita mengikut urutan 1, 2, 3, 3 GF, 4, 6 GF, 7 GF, 9 GF, 11 dan 13 GF. Prosedur pelaksanaan yang seterusnya, arahan kepada peserta, di mana peserta diminta untuk mencipta cerita berdasarkan gambar yang ditunjuk, termasuklah soalan yang berkaitan apa yang berlaku sebelum gambar diambil, apa yang sedang berlaku dalam gambar, apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh watak dalam gambar dan bagaimana kisah itu berakhir. Dan terdapat juga kad kosong di mana peserta juga diminta untuk melukis gambar dan mencipta cerita berdasarkan gambar tersebut. Di samping itu, kita lihat kepada kegunaan TAT. Terdapat 4 kegunaan, di mana yang pertama iaitu untuk terapi psikologi, di mana ia dapat membantu individu meluahkan perasaan dan pengalaman peribadi. Dan untuk yang kedua, untuk penilaian kesihatan mental, di mana ia dapat menilai gangguan psikologi dan memahami dinamik personaliti. Dan yang ketiga, penyelidikan psikologi, di mana ia dapat menganalisis motif, keinginan dan konflik dalaman individu. Dan yang terakhir, kegunaan TAT ini adalah untuk penilaian pekerja, di mana ia dapat menyaring bakal pekerja untuk memahami personaliti dan kesesuaian mereka dengan budaya organisasi. Berikut merupakan gambar-gambar yang ditunjukkan kepada peserta.
Di samping itu, kita lihat kepada interpretasi hasil. Tafsiran hasil DAT bergantung kepada kandungan cerita yang dicipta oleh peserta, nada emosi dalam cerita dan tingkah laku semasa ujian. Oleh itu, pemeriksa akan menilai kandungan cerita, iaitu peserta tersebut akan mendedahkan sikap, fantasi, keinginan dan pandangan dunia peserta. Dan yang kedua, nada emosi, peserta akan menunjukkan perasaan dan sikap asas peserta terhadap dunia. Dan untuk yang terakhir, tingkah laku semasa ujian, termasuklah ucapan lisan dan tindakan muka lisan seperti gelisah atau tergagap. Kesimpulannya, Thematic Apperception Test adalah alat penilaian psikologi yang berguna untuk memahami personaliti individu melalui cerita yang dicipta berdasarkan gambar. Ujian ini membantu dalam menilai motif, keinginan dan konflik dalaman serta digunakan dalam terapi psikologi dan penilaian kesihatan mental. Maka berakhirlah video saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.